salam sejahtera. Selamat datang ke podcast kami. Nama saya Amar. Nama saya Madres. Kami akan membicarakan tentang cooking method, roasting dan baking. Fakta menarik tentang roasting ia dapat membuat makanan menjadi lembut, juicy dan kaya rasa. Fakta menarik tentang baking ia adalah kaedah memasak dengan sedikit lemak menjadikannya lebih sihat. Kedua-dua kaedah memasak ini adalah dalam kategori yang sama, iaitu dry heat method. Kaedah baking bermaksud kaedah memasak di dalam udara panas dan kering di ruang tertutup. Suhu memasak bagi baking pula adalah 180 darjah Celsius. Ekimen utama yang digunakan untuk kekayaan adalah oven. Selain itu, utensil tambahan adalah seperti baking tray dan roasted bread. Seterusnya kami akan membincangkan tentang kaedah roasting. Suhu masak bagi kaedah roasting adalah pada 200 darjah Celsius. Equipment utama yang digunakan untuk roasting adalah seperti roasting pan dan oven. Selain itu, utensil tambahan adalah seperti cooktop. Contoh masakan menggunakan kaedah roasting adalah seperti ayam panggang. Contoh masakan yang menggunakan kaedah baking adalah seperti kek, roti dan muffin. Seterusnya, kami sekarang akan membincangkan tentang kelebihan dan kekurangan kaedah baking dan roasting. Antara kelebihan kedua baking adalah seperti tidak merupakan perhatian sepenuhnya, namun kelemahan adalah seperti masa memasak lama. Seterusnya, antara kelebihan kaedah roasting adalah seperti memberi aroma makanan yang harum dan menyelerakan. Seterusnya, antara kelebihan kaedah roasting adalah seperti memberi aroma makanan yang harum dan menyelerakan. Namun kelemahannya adalah ia perlu kepakaran mendana. Antara kelebihan kaedah baking adalah seperti tidak merupakan perhatian sepenuhnya, namun kelemahan adalah seperti masa memasak yang lama. Kandungan nutrisi sangat penting bagi makanan, melainkannya kaedah memasak seperti baking dapat melengkapi nutrisi makanan. Vitamin yang sensitif pada herba seperti vitamin E dan vitamin B akan rosak jika dibakar terlalu lama dan pada suhu tinggi. Kaedah masak roasting juga dapat mempengaruhi nutrisi makanan seperti mengurangkan lemak berlebihan dan juga memelihara rasa asli dan nutrisi makanan. Jadi tamatlah perbincangan hari ini yang berkaitan cooking method, baking dan roasting. Terdapat banyak lagi cooking method yang kita boleh gunakan dan ianya juga lebih sihat. Kerana mungkin tidak menggunakan minyak atau menggunakan minyak yang sedikit seperti steaming dan blanching. Itu sahaja dari kumpulan kami Kitchen Vibe hari ini. Sekian, terima kasih. Thank you.